Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin wallahu khairul hafizah wa huwa arhamur rahimin. Alhamdulillah, syukur kita untuk kesian kalinya masih lagi diberi peluang oleh Allah SWT untuk hidup lagi di dunia ini, dan ada peluang lagi untuk kita menambah bekalan kita untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada setengah kawan-kawan kita sudah tidak ada peluang untuk melakukan amal ibadah di bulan yang mulia ini, sebagaimana berita dalam 2-3 hari lepas, orang daripada kawan saya jugalah, ustaz, dia nak pergi sembahyang tarawih, anak dia jadi imam maksudnya. Dalam perjalanan pergi sembahyang tarawih, aksiden, mati kedua-duanya. Bermakna sudah tidak ada peluang bagi dia untuk menambah amalan sempurna dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Untuk tazkirah kita pada malam ini, syukur saya sebut satu hadis yang Nabi menceritakan tentang Zunnun. Apa dia Zunnun? Zunnun dia apa dia? Zu maknanya yang mempunyai, An-nun ikan nun. Maksudnya itu Nabi Yunus. Nabi Yunus digelar sebagai Zunnun, Zu-an-nun. Dalam satu hadis Nabi, di mana kalau mengikut riwayatnya, Sayyidina Uthman dia ada cerita tentang masalah dia, kemudian Nabi pun cerita satu doa di mana doa ini dapat menyelesaikan masalah tersebut. Tapi dalam masa Nabi nak bagi penjelasan tersebut, tiba-tiba ada orang bercelah sehingga Nabi lupa nak wayak benda itu. Akhirnya Nabi balik ke rumah dan sahabat ikut kerana nak dengar gapo Nabi nak ajar tentang doa. Jadi Nabi sebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watu Dhunnun, doa Dhunnun, doa Nabi Yunus, yang mana doa ini menyebabkan Allah kabulkan permintaan Nabi Yunus, dan siapa-siapa saja yang berdoa dengan doa ini, insya-Allah Allah akan kabulkan doa dia. Ikut hadis, da'watu Dhunnun idda'a biha fi batnil hut. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berarti doa Dhunnun, doa Nabi Yunus alaihissalam, ketika dia berdoa dalam perut ikan paus. Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Silsilah dia, kenapa dia ditelan oleh ikan paus? Nabi Yunus ni dia berdakwah
di satu tempat di Iraq, nama dia Zunawan. Nainawan, nama tempat tu Nainawan. Nabi Nuh berdakwah. Nabi Yunus dilantik menjadi Rasul masa umur 30 tahun. Kemudian dia berdakwah selama 23 tahun pada kaum tersebut. Tapi tak ada orang nak ikut, kecuali 2 orang. Maka Nabi Yunus rasa kecewa. Dia berdakwah 23 tahun, tak ada orang nak ikut. Maka dia bagi warning pada penduduk yang tak nak ikut dia. Dia kata, kamu nanti akan diazab oleh Allah. Allah akan turun bala pada kamu. Tunggulah. Nabi Yunus berdoa kepada Allah SWT. Tunggu. Nabi Yunus tunggu sehari, tak tunggu pada Allah. Tunggu kali kedua, tak turun juga. Azab Allah. Maka Nabi Yunus rasa kecewa. Dia pun mikir, baik aku pergi ngajar ataupun pergi berdakwah di tempat lain. Maka dia pun meninggalkan Nainawan itu. Dia lagi tepi laut. Maka dia berhasrat nak pergi tempat lain. Maka dia tumpah sebuah kapal, naik atas kapal. Naik atas kapal tu, tiba-tiba ribut, menyebabkan kapal terhuyung-hayang. Dan kapten kapal kata, kita kena kurangkan bebanan, kena buat barang-barang ada atas ni supaya kapal lebih selamat, lebih memberi keselamatan pada penumpang dia. Buat tak itu juga. Akhirnya barang-barang telah dibuat, tinggal kapal masih lagi goncang. Maka kapten kapal kata, kita kena buat seorang, penumpang ni kena buat seorang untuk mengurangkan berat kapal. Maka kapten pun nak tuju nama seorang-seorang, rasa tak adil. Maka kapten buat undian. Kita mengundi, siapa yang naik nama, orang tu kena terjun dalam laut untuk mengurangkan berat kapal. Undi punya undi, naik nama Nabi Yunus. Naik nama Nabi Yunus. Maka penduduk kapal tu dia, kamu lihat ni, dia orang jauh. Nampak jauh Nabi Yunus. Nabi nampak jauh. Orang tak atas kapal, tak apa kena Nabi. Tengok tu perangai juga tak siapa hati nak buat dia. Kita undi sekali lagi lah, biar tu lebih orang lain. Undi kali kedua, tubik nama Nabi Yunus juga, tak puas hati juga. Undi kali ketiga, undi kali ketiga tu barulah tubik nama Nabi Yunus juga. 3 kali undi, tubik nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun dengan rela hati, dia rasa ini balasan Allah kerana dia lari daripada tempat dia ditugaskan berdakwah. Tuhan tak perintah lagi dia keluar, tapi dia keluar dah tempat tu. Sedangkan ikut cerita dia, lepas Nabi Yunus lari, lepas Nabi Yunus meninggalkan kampung tersebut, hari yang 3 langit gelap, ribut kuat. Maka penduduk kawasan tu pun betul kali hak lelaki tu Nabi Yunus lah.
maka mereka semua bertaubat pada Allah SWT. Pergi cari Nabi Yunus, cari tak jumpa Nabi Yunus, lari, tak ada dah, lari, keluar daripada kampung tu. Jadi oleh kerana kaum tersebut sedar tentang kesilapan dia, maka bala tu Tuhan angkat, tak turun pada penduduk kampung tersebut. Tapi penduduk tu nak cari pemimpin, tak ada dah. Nabi Yunus tak ada dah, keluar daripada kampung tersebut. Itu kisah dia. Sebagaimana kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia berhijrah ke Madinah dengan perintah Allah. Sebelum Tuhan berkata, Nabi duduk Mekah. Dan masa Nabi nak meninggalkan kota Mekah, Nabi naik, duduk, diri tengok kota Mekah. Nabi cerita, aku sayang pada Mekah. Kalaulah Tuhan tak suruh aku pindah, aku tak pindah. Sayang Nabi pada Mekah. Tapi oleh kerana Tuhan suruh Nabi berpindah, Nabi berpindah. Itu pun saat-saat akhirah Nabi berpindah. Orang lain pindah belakang dah, Nabi berpindah ke Madinah dalam keadaan yang sulit, bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun tahu hari itu, hari nak berpindah tu, Sayyidina Abu Bakar diberitahu oleh Nabi, Allah perintah mereka berhijrah. Jadi Nabi berhijrah ke Madinah, perintah Allah. Tiba-tiba Nabi Yunus ni dia pindah, tak tahu lagi perintah Allah, dia pindah dah. Jadi akibat daripada itu, dia telah ditelan oleh seekor ikan yang besar. Seekor ikan yang besar. Penduduk apa dia, penumpang kapal tu pun tengok dan nampak dah ikan tu, pusing dah juga. Kalau kita tahu makan ikan ni, yang pecah kapal kita ni, habis kita semua. Maka Nabi Yunus sebagai penyelesaian dia setelah diundi, maka dia keluar daripada kapal itu dan ditelan oleh ikan Nuh. Jadi ada Nabi sebut doa ni, di mana orang yang berdoa dengan doa ini, Tuhan akan terima doa dia. InsyaAllah kita boleh kena masa tak misalkan saya untukkan masa dalam 5 minit saja. Dia doa Nabi Yunus kita baca pada surah, insyaAllah. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan surah. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bis sabr.